penonton semua ada flyers. Ambil salah satu. Terima kasih. Dah sana sekali. Sini siapa? Okey, ni okey tengah satu Okey. Okey, start simulasi. Okey, murid-murid. Nampak cikgu jap. Okey, ada Aini, Farah Aini, Syida dan juga Nadiatun. Okey, asalkan semua. Jadi, semua cikgu nak awak semua beratur dulu dalam satu barisan. Macam mana satu barisan? Sulit kan? Kan Syida? Kan Aini? Macam ni. Cikgu bagi dia macam ni. Macam ni kawan-kawan. Okey. Saya lah. Kira. Okey, dan yang pertama Farah ini nombor 1. Aini 2. Syida 3. Dan Nadiatun 4. Jadi ada 4 orang. Hari ni cikgu nak semua duduk dulu lah. Okey, duduk. Macam mana beratur segi 4 sama? 4 ni. Tak tahu. Dari atur kat sana. Okey. Betul pandai lah semua. Jadi hari ni kasih cikgu. Okey, semua pandai cikgu dulu. Cikgu ada bawa apa ni? Tak tahu dah cikgu sampai dia tu. Okey, cikgu ada cikgu ada apa ni? Tak tahu 4 ke cikgu? 4, betul. Jadi ni adalah nama dia Rescue Kit. Rescue Kit bermaksud kit keselamatan. Dan di dalamnya ada banyak ubat. Wah. Ada macam main doktor-doktor. Betul. Nampak cikgu ada pakai ni. Cikgu jadi doktor. Cikgu jadi doktor hari ni. Ni cikgu hari ni nak ajar tentang keselamatan. Cuba teka dalam paket cikgu ada apa? Duit. Ada makanan. Ya, makanan. Ibu makanan dalam poket. Tengok tengok. Tengok cikgu tengok nak tengok. Apa-apa cikgu. Semua diam. Okey. Kalau tak diam baru dengar. Okey, 1, Gila. 3. Teka lagi sebelah pakai cikgu ada kawan Roboka Poli. Poli, nama dia siapa? Robocop. Okey, kita tengok. Ni siapa? Poli Robocop. Hari ni kita nak belajar tentang keselamatan. Ada lagi 2 orang kawan dia. Okey, kawan dia dalam kotak cikgu ni. Hari ni kita nak main Saidina keselamatan. Nama Saidina ni Saidina Safe Adventure. Di dalam ni banyak kan. Cuba tengok dulu ada apa dalam ni. Tengok tu kan. Ada kawan Robocop Poli lagi lah. Tengok ni apa? Itu dadu. Okey. Boleh makan ke? Tak boleh kalau awak sakit nanti. Cikgu tunjuk dulu. Okey, jadi ni dalam kit cikgu. Semua dengar cikgu cakap dulu. Okey. Semua tengok. Depan ni cikgu ada rescue kit yang sama macam yang warna merah jambu ni. Apa dia? Cikgu sebab cikgu saja nak buat banyak-banyak. Cikgu banyak cikgu lagi balik. Boleh. Nanti cikgu bagi awak seorang satu. Ya? Boleh. Akan tutup Dalam ni cikgu tunjuk kita ada banyak ubat. Wow. Jadi ni nanti kalau awak ada set ni, cikgu bagi pada mak atau ayah awak. Okey. Boleh mak ayah awak simpan. Jadi ni ada 2 cikgu simpan dulu kat tepi. Semua okey. Pertama kita tengok dulu cikgu ada papan Saidina. Okey, papan Saidina. Cuba tengok. Semua nampak tak ada apa atas ni? Ada warna apa? Ada warna kuning, biru. Biru lagi. Hitam. Betul. Okey. Siapa yang nampak warna merah jambu? Warna pink. Okey, pink. Maksudnya cikgu tunjuk. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Ini
parai. Betul. Cikgu boleh siram air. Wah. Ada air tak parai ni? Tak ada air. Air habis. Air habis. Jadi kita tengok dulu. Yang pertama tadi warna pink kan? Cuba cari warna biru. Sini. Banyak. Biru. Biru banyak Dan kuning. Ni kat sini. Okey, jadi ni merupakan soalan. Jadi nanti siapa yang duduk kat peringkat ni akan cikgu tanya soalan. Nadia fokus. Aini. Okey, siapa yang nakal cikgu tak nak bagi lagi. Tak nak, saya tak nak makan. Siapa nak main? Ayo. Okey, jadi semua duduk dekat setiap sisi ni. Nadia tu sini. Sekejap, belakang sikit. Semua dekat sangat. Okey, Nadia tu dekat sini. Sini Syida. Sini Syida tepi. Saya tak ganggu awak. Ha, saya punya. Cikgu cabut. Cikgu tengok ni habis saya punya cikgu. Cikgu cabut. Macam Cikgu, I'm sorry cikgu. Aini. I'm so Tak sorry. apa, tak apa. Tak apa. Cikgu dia buat. Memang nak tercabut tak apa Aini. Cikgu tak Dia marah. Cikgu marah lah dia. Mana ada je kat mana Tak saya. apa, tak apa, tak sengaja Aini tak sengaja. Okey. Festif. Dia dia malu sikit pasal dia ngantuk. Mana helikopter Cikgu, saya? cikgu, saya dah tak sabar. Okey, jom. Helikopter Mana saya. dah pergi cikgu ni? Helikopter saya. Helikopter? Saya tenaga lah dia. Kamu dia. Awak dah tak mana. Siapa ambil? Syida, dekat Syida. Magic. Siapa magic? Nak ni, jaga masuk ke sana. Okey, tengok ni. Ada dadu. Dekat dadunya ada nombor 1 sampai nombor 6. Siapa nak cuba baling dulu? Okey, Syida dulu. Cuba baling. Syida dapat nombor nak 6. Weh, tinggi Okey, 1, 2 je. Okey, Nadia turn. Oh, kita undi dulu. Kita undi dulu. Undi dulu Syida. Nadia tu Sabar satu, Syida. Nadia tu satu. Sabar. Nadia turn. Nadia satu-satu. Oh, tinggi sangat Nadia tu. Jangan begitu. Alah. Semua dekat balik. Cepat kat saya. Satu. Aini nombor 1. Aini dapat 1 je. Saya. Siapa paling banyak dia nombor 2. Yang nombor 2 baling lagi sekali sebab sama. Oh, dah sekali. Wah, 3. Alah, tiga ni pun. Nadia dapat 4. Okey, Farah Mana ini boleh buat 2 dapat. kali? Sebab dia sama Aini. Ah. Okey. Wah, Farah ini. Jadi yang pertama Nadia tu, lepas Syida, ke Farah Aini dan Aini nombor 4. Jadi semua pun dah ikut urutan dah. Okey, semua sini. Okey, Farah Aini duduk sini. Okey. Saya ada dekat. Awak dah sana. Sini ada. Saya ada dekat. Saya kawan Aini. Jadi susun dulu awak punya. Mana? Nadia tu sini. Okey. Beratur. Farah ini belakang sikit. Tak boleh. Okey. Nah, Nadia tu mulakan. Sebelum Sebelum kan dapat 2. Sebelum tu cikgu ada safety. Sini dia macam duit. Jadi cikgu bagi duit dulu. Kat sini kata awak dapat 3. Macam ni nombor 3. 3. Okey, Penting lah. kira 1, 2, 3. Okey, 1, 3. Nanti awak, ni yang cikgu nak catat. Mula awak dapat 3 je. Lepas tu nanti awak kena dapatkan 7. Baru awak boleh Saya nak menang. dapat tu. Macam mana nak dapat? Nanti setiap kali awak sampai dekat warna pink dan juga biru, awak boleh dapat. Ini markah ke? Lagi. Betul. Lama je nak dapat 7 cikgu. Betul kalau awak dapat jawab soalan betul pun cikgu bagi. Bagi extra. Okey. Ya, betul. Saya Cikgu aku kalau usaha. boleh dapat apa? Takkan banyak dapat. Safety. Ya. Ranger badge. Tengok ni. Boleh pakai. Cikgu cuba pakai lah. Okey, Nanti saya nak buat siapa sekarang. nak menang? Ya, saya. Okey. Cikgu susun dulu. Cikgu susun. Ada.
apa pula tu? Ni maksudnya Nanti baca dulu. ini untuk maksudnya ni bahaya. Bahaya. Siapa yang dapat 2 kad bahaya ni, Cikgu dia bahaya akan tak apa? boleh main dah. Tersingkir, cikgu. Dia tersingkir, dia tak Okey. boleh main dah. Jadi semua jangan dapatkan ni, boleh? Boleh. Ini akan dapat. Ini akan dapat. Awak Okey, mulakan mana dadu? Mulakan Nat. Jap. Balik dadu. Cepat Nat, cepat Nat. Apa? Mana dia? Tak balik, tak balik. Tinggi lah. Nat, Nat, gerakkan 2. 1, cikgu kira sekali. Okey, awak gerakkan. 2. Okey, sama tak? Sama. Okey, cikgu bacakan. Tapi awak kena tengok cakap. Gambar apa ni? Bomba dulu. Bomba. Jadi kat sini dia kata telefon bomba semasa kebakaran. Terbakar. Maksudnya kita rasa apa? Panas. Panas. Ada Buatlah panas macam mana? api. Mana bomba? Mana bomba kat sini? Ni bomba. Ni bomba. Jadi maksudnya awak Geraklah, kena panggil bomba untuk jika ada nama api. Boleh? Boleh. Tapi kalau awak tak pandai, awak bagi tahu mak atau ayah. Saya dapat tak makan? Awak dapat paling lagi sekali lah tu. Yeay! Mana dia tulis cikgu? Kat sini. Ada tu main seorang lah. Okey. Main lah. Apa salah kata? Okey, kat sini Nadia tu cikgu nak tanya soalan. Kalau awak dapat jawab, cikgu bagi 1 poin. Okey, permainan ni tentang keselamatan di rumah. Awak nampak ada gambar apa? Dia panjat. Dia panjat perabot kan? Okey, Nat dah dapat 4. Okey, kemudian siapa pula jalan? Sida. Lalu dia 6. Jangan. 3. Sama dulu. 1. Lagi lagi buat je. Okey, boleh Nat. Kira 1, 2, 3. Sama dengan jatuh. Cikgu tanya soalan lain lah. Kalau awak tengah main patung, lepas tu awak kena kemas ke awak biarkan je bersih? Kemas lah. Oh, awak ada kemas. Kenapa? Sebab nanti bersepah. Nanti terpijak. Betul lah. Nanti. Santai. Tak boleh lah. Okey, siapa? Saya pula. Raini. Raini macam mana? Berkumpul di kawasan selamat. Mak saya ajar dekat rumah. Wah, berkumpul di tempat selamat. Okey, jadi safety. Tengok saya tambah. Jadi siapa? Saya tambah satu. Ada cepat lah. Wah. Masih 3. Jadi hari ni kena kejar dengan kan? Ah, 5. Kita jadi 1, 2, 3, 4, 5. Patut dia cikgu. Keselamatan ni yang di dapur. Hari ni. Ya. Jadi salin. Awak nampak gambar apa? Saya nampak ni periuk mak saya. Periuk ni panas. Jadi Kenapa pula hari panas? ni boleh ke sentuh periuk panas? Boleh. Tak boleh. Kenapa? Nanti habis tangan saya. Habis tangan awak pernah kena periuk panas ke? Pernah. Sakit. Mak saya masak. Wah. Masa saya tersentuh. Awak mesti masak Maggi kan? Tak ada lah. Macam ni. Kalau komplek awak ke? Awak masak Macam ni. Saya masak. Ya, awak nak saya kahwin lah. Nanti awak balik dekat mak awak. Tadi cikgu bagi saya satu. Okay, nak tak Aini? Okay. Nadia tu. Cepat-cepat ada lagi. Cepat lah dia tu nampak lah. Cikgu 4. Cepat. Mana Nadia tu? 1, 2,
buatan awak. Ya. Jadi cikgu bagi satu je cik. Kenapa? Sebab kita tak boleh masuk dapur sama orang dewasa. Jadi awak dapat satu. Mesti ada nak ajak mak awak lah. Okey. Kemudian barang cikgu saya menang. Okey. Kemudian Cikgu. duduk dengan satu lagi. Ya, Saya curi yang saya punya. pulangkan balik Nadia cakap. Saya ambil dua. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi saya Nah, nampak? Awak dapat 4 jari cikgu ingat hari ni. Nah. Teacher. Ingat? Mana Faraina? Saya punya ni, bomba. Ini nak ikut orang. Ada Baik, Ada satu lagi. Nadia tu ni. Nadia ni cikgu bagi dia cicit tak? Bagi 5 kat dia. Kenapa? Benda tu tapi tak nak dengar suka cikgu bagi. Okey, diam. ID cepat ID pula. ID jangan balik. Dapat 6. Banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lagi sekali lah. Dapat tu boleh balik lagi sekali. Benar dah. Dapat 1 cikgu. Hospital. Hospital. Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Kenapa dia masuk hospital cikgu? Dia merawat. Saya rawat awak lah. Saya sihat lah. Nadia tu cepat boleh. Jangan awak dengar. Kita kena. Okey lah, tu bersyukur lah. Okey, siapa dapat lagi satu lah, dia akan menang terus. Cikgu bagi dia. Cikgu. Cikgu mana soalan? Cikgu soalan. Di sini. Okey, awak dapat soalan lah. Tapi kali ni cikgu nak bagi semua orang ambil soalan. Mana boleh saya saja? Boleh. Saya sejak. Boleh, okey. Siapa jawab betul cikgu 5 lah. Saya dua. saya dapat tak? Dengar tak? Siapa dapat jawab betul cikgu bagi 2 terus. Okey, Okey, saya menang. Saya Confirm saya menang. 1. Berapa cikgu? 2. Betul. Awak tengok gambar dulu. Kalau tak tahu boleh tanya. Okey. Okey. Cikgu apa dia cakap ni cikgu tak faham. Panjang dia. Mana satu tindakan yang betul lain ni? Gambar A atau gambar B? Mestilah A. Saya selalu tutup. B ni apa? Salah ini. Gambar A awak dapat dia cicit sebab awak salah jawab. Awak mana boleh pegang tulis dengan tangan yang basah? Ya ke? Kemudian dia Nampak basah pun. di mana perlu berkumpul jika berlaku kebakaran? Di dapur atau di depan? Dapur lah naik. Mana? Dia dah Hai, bakar kalau bagi dia dapur sudah bila tutup pintu. Saya dapur. Dapur kat dapur. Tak mana duduk kat dapur. Okey, jadi jawapan dia okey, Nat dapat berapa tadi cikgu janjikan? 1, 2, 3, 4, 5 cikgu. Saya bagi 2. Cik Nat 2. Same. Lagi Balik lah naik. cikgu sudah. Bila terhidur bau gas, apa perlu kamu buat? Cik tengok Hidu gambar. lagi. Awak lagi suka Cikgu. api atau Hidu lagi. Cikgu tolong call polis cikgu. Lagi. Nenek dia ambil dia sekarang. Suruh nenek ganggu kawan. Juga balik. Cikgu saya pun nak kira gambar Dia punya kenapa perlu beritahu sama ibu bapa bila rasa tak selamat? mana yang awak baca dah lah panjang. Kenapa saya rasa Kat rumah lah. Oh, ya saya rasa panjang tu. kenapa perlu bagi tahu orang dewasa? Sebab saya tak Apa banyak? kalau dalam keadaan selamat saya tak takut. Takut. Jadi awak bagi tahu siapa? Saya bagi tahu cikgu lah. Cikgu. Di rumah. Bagi tahu mak saya. Cikgu jadi betul. Cikgu ni masing-masing cuba. Nadia betul. Nadia betul. Tak ada. Dah cikgu tanya lepas tu sini ni. Dah. Cuba kira awak punya dia berapa. Kita Nadia. Lagi. Dah di sana dah ni cikgu. Siapa lagi? Tak ada. Aini pulangkan Aini. Mana ada? Saya tak ambil pun tak pergi. Baik dia suka nangis-nangis. Balik dah baik. Bagi Nadia punya. Saya 1, 2, 3, 4. Saya tak habis. Okey, kita mulakan. Nadia tu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu dah kira tadi siapa dapat
dapat. Yang benar. Okey, berapa? 2, 4, 5, 6. Dia benar juga. Okey, Farah ini dapat 1, 2, 3, 4, 5. Nak curi dah. Kita kena siapa yang tak dapat? Cikgu, saya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ini janji tak boleh. Awak kena dapat ni. Lagi satu tak cukup. Kenapa ini salah? Sebab ini nakal. Ini jawab salah. Ini pun nakal ya. Ini kena jawab betul. Okey. Tengok kawan-kawan semua dapat. Saya dapat. Nah, ini. Terima kasih Farah Saya ini. bagi dia satu cikgu. Supaya dia cepat 5. Dah tak ada. Nah, saya bagi awak. Baiknya. Farah ini, thank you Farah ini. Nampak bagi dia. Sebab dia pun nak juga. Jadi kita nak nyanyi lagu. Apa benda? Jadi kita kemas. Kita kemas. Cikgu ajar tadi. Kemas dulu. Baru boleh. Dan nak balik ke cikgu. Kita nak nyanyi lagu. Cikgu kita lagu. Cikgu, dia tak boleh lari. Ngantuk pula balik lah. Nak pergi tidur dah. Asyik ngantuk. Kenapa nak sekolah ngantuk? Dah. Kita suka main dia ngantuk pula. Kita dah siap kemas. Yeay. Kita nak dengar lagu. Berapa pula cikgu? Kita dekat sini je. Okey, dia diam-diam. Diam-diam. Farah ni dah bangun je. Farah ini nak balik juga ke? Hotel tak Mak lagi. saya dia dah sampai. Hotel tak lagi. Tak boleh balik. Saya tak tahu. Okey, siapa dah lagu? KJ. Jangan ni. Bersama Salina bersama belajar di jalan bersama merah hati-hati. Ingat pesan cikgu, jangan buat bahaya lagi. Macam mana awak tahu Saya ini? tahu lagu ni. Mak saya pun. Wow, ini dia. Sedap rasa cikgu. Sedap rasa cikgu. Farah ini tak sedap. Apa ada awak? Apa yang sedap sedap. Cuma dengar ya ini aja lah. Kalau nak menyeberang, tengok kiri kanan. Pegang tangan mama, lintas di lintasan. Baca lah kan. Tak ada bahasa. Aduh.